adik dan tangan telah memahami satu sama lain. Oh, sudah tiba masanya tangan hendak balik rumah. Dan sekarang masanya untuk pahlawan kita menyediakan hidangan baru. Treadspace, siapa yang ceris minuman yang lazat ini? Saya harap semua orang sudah bersedia. Jom. Nenek memasak semula. Dia menuang susu ke dalam periuk. Sekarang serbuk koko. Jangan lupa untuk kacau. Oh ya, sebatang coklat akan menjadikan rasa lebih pekat. Betapa manis! Nenek menuang coklat panas ke dalam mug khasnya. Kerja yang baik, Nenek. Sekarang giliran si adik. Hei, hati-hati. Mereka boleh makan semua coklat itu begitu sahaja. Ya, seperti saya seperti itu. Over yang sesuai. Ya, di sensor ini si hantu gula. Nenek tak tahu bagaimana untuk mengendalikan jumlah gula ini. Okey, masa untuk tambah susu. Hati-hati. Ups, nampaknya si adik perlu lebih berhati-hati. Jadi anda boleh tambah semua bahan. Sekarang sedikit pewarna. Wah, all the sugar stacks in there. It was one of your incest, Shri. Sekarang, ribit taburan. Adalah silawanya. Idra kiranya dah buat sehabis baik. Tapi itu belum semua. Sentuhan terakhir ialah krim putar dan beberapa marshmallow. Tengoklah kemanisannya. Ya, kakak memang dah buat sehabis baik. Sempurna. Hawaii Kelangas Wednesday. Hebat! Tawan yang sesuai ada di sini. Tangan. Apa yang boleh dilakukannya tanpa bantuan di sini? Alangkah ngerinya. Nenek, lebih baik jaga saraf awak. Leslie berkering coklat dan Sinyens krim putar. Sirap beri? Hebat. Azir kerumar malat Haribo. Oh ya, dia hidangan unik ini. Coklat panas sudah siap. Gila betul. Ini sedap. Kamu suka? Oh, dan seterusnya. Ini adalah coklat panas dari nenek. Bagus. Apa ini? Ia kelihatan pelik, tetapi mari kita coba. Tidak buruk. Dan pemenangnya ialah... Ya, kakak, pusingan ini untuk kamu. Oh, baik selain... Yang awak mahu kali ini? Tidak, tiada sesiapa. Sup nampak hebat. Pete. Mari kita mulakan. Baiklah. Oh, baiklah. Benin! Apa? Benin! Oh, berhenti. Berhenti memukul doh. Oh, biar saya tunjukkan cara untuk melapikan doh. Kalau awak mahu. Untuk melakukannya, kita perlukan anda perlukan sesetengah sedikit. penggelek. Oh, Granny. oh. Hei, lihat itu. Ia sempurna. Ya, bagus. Tapi saya akan lakukannya sendiri. Saya tahu, saya akan buat doh pizza sendiri dengan getah. Itu genius. Tengok tu. Mendapatkan semua hubab-hubab ke kawasan yang saya mahu. Menggunakan kad khas untuk menggulungnya. Dan tada! Ia kelihatan menakjubkan. Bagaimana dengan yang lain? Oh, awak buat dengan hebat manis. Apa yang akan dibuat dengan saya? Tidak. Sedikit pesto tomato. Restrunya parut banyak keju. Apa itu? Pepperoni? Tidak, saya akan potong beberapa zucchini. Oh, itu lebih baik dan kegemaran saya. Tomato. Dan tentu saja sedikit brokoli. Hebat. Oh. Saya harap pizza ini hangus. Sekarang, masa untuk pizza saya. Kita mulakan dengan mewarnakan dough. Dan, hebat. Terima kasih. Saya akan gunakan sedikit pepperoni. Sekarang, sedikit lada merah. Sudah tentu, sedikit keju. Lihat labah-labah ini. Ia memerlukan sedikit api.
tulis dalam Sekarang komen. masa Apa nama yang anda akan berikan pada laba-laba ini? Mungkin Carl atau Dan? Sempurna. Mari dapatkan. Hampir terlepas meja. Pizza saya sudah siap. Oh, Rabu, kamu menangkap raksasa. Saya patut lihat Aku memang sendiri. tahu kau akan suka. Sudah tiba masanya untuk pizza saya. Saya dapat satu idea yang hebat. Lihat itu, marshmallow cair atas dohgami saya. Sudah tentu, hati. Dan beberapa gula-gula lagi. Itu menakjubkan. Oh, taburan! Selesai. Tunggu sayur-sayuran. Laba-laba. Saya mahu mulakan dengan ini. Mari kita cuba. Ia dibuat daripada dough. Apa ini? Oh tidak, saya terasa panas di dalam. Prabu, itu tidak okey. Apa ada di dalam ini? Siapa di sini? Aduh, sayur-sayuran. Apa rubah? Tidak, Nenek, ini bukan pun pizza. Apa yang Annie buat? Oh, saya sudah bersetuju. Tunggu, adakah itu gula-gula getah? Hebat. Bennett, awak yang terbaik. Awak pemenangnya. Tahniah. Apa? Betul. Seronok. Jangan menakutkan seorang wanita. Siapa yang tua. tamatkan ini? Dalam pusingan ini, kamu perlu membuat koktail untuk saya yang sedap dan Juga cantik. akan dilakukan. Tiada masalah. Bagus. Pilihan menang-menang adalah untuk membuat koktail dari apa yang Margot paling suka. Sebagai contoh, anda boleh mula dengan gula-gula sisa toksik. Tetapi saya tidak memerlukan gula-gula lollipop itu sendiri. Saya perlu menjadikan gula-gula ini berubah menjadi jisim cair. Secara amnya, saya perlu mencairkannya. Bagus. Sekarang masanya untuk menambah gula-gula Skittles. Wah, jom kita buat ini. Tidak ada keraguan mengenainya. Semua orang suka gula-gula ini. Tetapi, pertama sekali, ia perlu dibahagikan mengikut warna supaya ia kelihatan cantik apabila diedarkan di antara cawan-cawan berwarna-warni dan enak kita. Dan sekarang, tiba masanya untuk Sprite. Mari tuangkannya. Daripada kau menjadi sayur cocktail. Cuma seorang happier stay dan suruh membuatnya. Saya biar kegoyan pin rambut untuk ini. Oh, macam mana? Apa? Dan manis? Sila tinggalkan Miskin Rebecca. Okay. Hai pemandi Sprite, tapi itu bukan semuanya. Macam ni koktail tanpa krim putar. Dan sedikit gula-gula tidak memudaratkan. Anda sampai masanya. Karya agung saya sudah siap. Anda sangat hebat. Tapi koktail Anda tidak sehat langsung, betul tak? This seemed to vitamin. So this cocktail to have sense yang anda. Version movie. Vitamin sherbet, your sayur. So bang pa tidak buat sahaja cocktail sayuran. Oh, si Brian. My different share is si Margot. Macam cover na burger, bro. Kahit si Ferguson tinggal tayo, kaya saya akan Fredebet cocktail share dengan sirap strawberry. Saya akan tuangkannya ke dalam gelas supaya ia segera menjadi lebih cantik. Kemudian, Sprite akan beraksi yang saya akan perbaiki sedikit dengan bantuan sirap hijau. Grinch, saya perlukan bantuan awak lagi. Curi sedikit krim putar untuk saya. Tuhan, nanti aku akan hancurkan benda ini. Ia sangat menakutkan. Hei, dan ia masih krim saya. Terima kasih. Kalau buat semuanya dengan betul, Anda baikkan cuma bergosiau. Akhirnya, saya akan tambah krim ke dalam koktail dan tentu saja, kenapa tidak hias dengan mata marmalade? Pada pendapat saya, ia menjadi menarik. Margot, tentukan koktail mana yang menang. Hari Rabu, selalu ada yang paling asli. Mari kita lihat, bukankah itu koktail yang sangat sedap? Marmalade ibarat ceri di atas kek. Lebih tepat lagi, sebiji mata. Nenek, adakah kamu telah mencampurkan semua sayur-sayuran lagi? Kamu telah membuat kacau. Dan adik saya sekali lagi mencipta sesuatu yang hebat. Mari kita coba rasanya. Menakjubkan! Rebecca, kamu menang lagi! Hore! Jangan! Jangan risau. Suruh warrior under the burger.
Begini aja ini nampak sedang bergembira. Baiklah, cuba dia cari gangguan. Masa untuk kita ketahui apa yang akan kita masak? Burger? Wah. Jadi, adakah kamu semua bersedia untuk cabaran baru? Mari kita mulakan. Sebaris Nashville dari Rasul Burger. Ya, yang dia main gas sebis-beng. Sekarang kita frisuran daging cincang. Nanas bawang miris bebol, daging cincang, lapis dalam kuali, satu dengan spatula seperti ini. Patty-nya sudah siap. Sekarang sekeping keju yang lezat dan tentu saja burger apa yang tanpa tomato. Ada bawang dan roti di atasnya. Wow, nenek memasak dengan tugas yang begitu. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran kakak pula. Nampaknya roti biasa tidak sesuai. Apa? Donat? Betapa lazatnya. Aku tak memang donat sebagai sekurang bagian. Sekarang untuk coklat. Betapa manisnya. Tetapi kakak, ada sesuatu yang lain. Ia gel masam. Ia sangat lazat, tetapi sangat masam. Sekarang mari tambah marshmallow. I've still marmalades and syrup berry. Okay, sekarang kita tutup burger keajaiban kita. Cantiknya. Nampaknya nenek menghargai hasil kerja cucunya, tetapi seseorang itu tidak mudah untuk terkejut. Kini first question sebagai sister Hoti. Health is sohor yang hitam. Goreng patty seperti ini. Apa yang Wednesday sedang lakukan dengan sekeping keju? Wah, nampaknya keju ini kelihatan hebat sekarang. Sepotong timun? Wah, burger ini nampaknya ada mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang kurang. Baguslah di sebelah Wednesday, selalu ada tangan yang akan membantu dengan apa-apa masalah. Mata marmalade. Hello. Ala punya selain serius kemoy, Wednesday. Hei, boys, berhati-hati nenek. Kewal stay sepenuhnya sering berbahaya. Sekarang mari tambah ais ke dalam burger. Wah, lihat si raksasa ini. Di Franken Maxson itu saya masih nampak menyelerakan. Tetapi burger mana yang paling sedap? Sekarang kita akan tahu. Margot, giliran awak. Oh, betapa laparnya saya. Burger ini kelihatan luar biasa. Mari kita coba. Sedap. Saya suka. Jadi, apa yang seterusnya untuk kita? Mari kita ambil gigitan pertama. Adakah itu madu? Burger itu bukan yang awak perlukan. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ini adalah gula-gula kegemaran saya. Kudapan marmalat dengan donat. Ia memang kegemaran saya. Baiklah, masa untuk pilih pemenang. Dan itu adalah burger ini. Ya, ini pemenang kita. Wah, tahniah kepada Wednesday. Adakah saya sahaja atau dia tersenyum? Wednesday tersenyum. Wah, ups, nampaknya ada yang malu. Kelihatannya... Gadis-gadis, berkumpul. Baiklah, Emma akan tunjukkan hidangan kepada kita. Saya mahu kek. Baiklah, semua sudah bersedia. Apa yang perlu saya lakukan? Baiklah, saya ada idea. Saya akan buat kek berbentuk istana. Ia akan jadi sangat hebat. Memotong acuan, membuang bahagian lebih, dan ia selesai. Yeay! Oh, Menakjubkan. terima kasih, Nenek. Ya, ia sedap. Semua ini untuk kek, bukan? Oh, ia kelihatan sangat cantik. Letakkan lebih banyak krim, dan inilah istana merah jambu saya. Sekarang kita perlu membuat menara yang cantik. Saya akan gunakan cone wafer untuknya. Dan kita perlukan sedikit icing biru untuk menjadikannya sangat hebat. Sekarang, kita perlu gunakan taburan berwarna di atas segalanya. Cantik. Saya akan gunakan sedikit coklat sekarang. Ini akan menambah lebih rasa. Dan menghias dengan marshmallow kecil. Wah, lihat itu. Dan bendera merah jambu di atas. Saya main soy. Dan sekarang mari kita tuangkan semuanya ke atas kek. Oh, masa untuk sebahagian coklat bar. KitKat sangat sesuai. Menyusunnya di sekeliling dan beberapa strawberry untuk kecantikan dan rasa.
mengikatnya dengan reben merah untuk kecantikan. Dan kuih saya sudah siap. Nenek sungguh hebat. Bekukan. Saya akan tunjukkan kepada anda apa itu kek yang benar-benar menarik. Saya perlu sapu krim hitam pada kek dan ratakan semuanya. Baiklah, petunjuk tidak akan beku. Oh, terima kasih. Gembira awak tahu apa yang saya mau. Tuangkan marshmallow cair ke dalam acuan. Sekarang keluarkannya dan lihat itu. Pancuran putih saya nampak sangat cantik. Menghias kek. Dan kita perlukan sedikit emas. Oh, kelihatan sempurna. Dan bahan terakhir, sirap stroberi. Saya suka sebab ia mengingatkan saya pada darah. Tuang banyak-banyak. Selesai. Oh, Mak. Kenapa Mak buat Babi begitu? cilik? Oh, kek ini kelihatan sangat menarik. Cuba kastil ini. Sangat sedap. Kerja yang hebat, Amy. Saya sayang awak. Dan apa yang nenek buat untuk saya? Ia kelihatan luar biasa. Mari kita lihat. Oh, saya suka KitKat. Oh, ada kegemaran saya strawberry. Nenek memang pandai masak. Apa di sini? Wednesday. Adakah kamu cuba menakutkan saya lagi? Baiklah, saya akan cuba. Tengkorak nampak pelik, tetapi ia sedap. Saya mahu lebih lagi. Sedapnya. Wow. Saya sukar memilih pemenang, tetapi ia rapuh. Ia Yang terbaik. sedap. Emma kecil, apa... Menarik. Sebenda ini, saya mau sedap daripada kamu memasak donat untuk saya. Ia akan siap. Apa? Seterusnya kerikui yang subseksi baridim. Saya bisa membuat donat dalam alat khas sangat mudah dan cepat. Lalu hanya perlu tuangkan adunan. Oh ya, saya boleh buat begitu. Hanya donat saya akan berwarna kerana ia jauh lebih menyeronokkan. Hebat! Cucu, kamu memang seorang pemimpi. Ya, terlalu banyak hingus. Lihat bagaimana donat sebenarnya sepatutnya. Mereka hitam, tetapi mungkin sedap. Warna hitam paling bagus digabungkan dengan merah. Jadi saya akan tuang lapisan merah pada donat saya. Dan saya akan tambah sedikit putih di atas. Sekarang. Dan lebih cantik. Tangan! Selengkai! Baywaker syrup pingar yang dalam sekarang. Aiksa kosongan sirup strawberry ke dalamnya. Baiklah. Saya masak sandwich. Until puas, swan waktu kerja sandwich. Hey, Nenek, nak tengok Hela. Tengok! Ini darah. Oh, saya takut sekarang. Wanita seperti itu? Ayo, ia cuma sirap. Saya cuba demi cucu perempuan anda. Saya mahu dia merasa bukan sahaja donat yang sedap, tetapi juga yang cantik. Ya, visi nampak sangat menarik. Jika mereka telah membawanya kepada saya pasti pengsan kerana... Sudah tentu. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana rupanya donat yang biasa. Pertama, tidak perlu langsung untuk menjadikannya hitam. Dan untuk kecantikan, sedikit gula serbuk sudah mencukupi. Lihatlah betapa cantiknya ia. Hebat! Kecantikan adalah donat saya. Lihat saja mereka sudah cukup untuk menceriakan diri. Ya. Tetapi untuk menjadikannya lebih menyeronokkan, apa kata tambah taburan berwarna-warni? Namun, pertama sekali saya perlu buka balang yang menyusahkan ini. Ayo! Ya, Rip. Kau betul-betul buka balang itu. Sekarang lihat betapa lebih cerianya kamu. mendengarkan saya raw. Yang penting ialah ia terkena pada donat. Margot, sudah tiba masanya untuk memilih pemenang. Oh, suatu masa dahulu, mereka Ia membuat mengikut donat... gayanya sendiri. Kau nampak agak menyeramkan, kawan. Malah, mereka sangat enak dan pencarian dengan sirap adalah idea yang hebat. Hebat! Nenek, sekarang saya akan cuba donat awak. Yum-yum! Dan saya tidak akan berbohong. Mereka biasa sahaja. Cuma ringkas. Oh, tetapi donat Rebecca kelihatan lebih menarik. Dan rasanya memang sedap juga.
Ini adalah donat paling sedap yang pernah saya cuba. Anda adalah pemenang. Oh, saya pun sayang awak, Margot. Nenek, jangan menghalang. Sekarang pancake. Lihatlah jam yang cantik itu. Siapkan untuk saya, tolong. Saya akan menunggu. Jangan pandang dia. Ya sangat mudah. Saya akan tuangkan sedikit adunan berwarna ke dalam kuali. Saya mau buat lempeng mini dalam bentuk beruang. Ia akan berwarna-warni, kecil dan... Nenek, jangan ganggu saya. Dia tak boleh sentuh itu. Satu idea terlintas di pikiran saya. Saya akan masak lempeng yang paling hebat. Emily dan saya berkongsi anjing bernama Chloe. Saya akan lukis lempeng berbentuk anjing kami. Ia akan jadi sangat mengagumkan. Cantik! Lukis kontur dengan adunan hitam dan isi semuanya dengan sedikit warna. Ini berkesan. Emily akan teruja apabila dia melihat pancake saya. Beberapa butiran. Wah, mari kita terbalikkan semuanya. Mati saja. Nenek, apa? Perlu memetik beberapa sayur dari kebun sayur saya. Beberapa lobak merah dan zucchini. Saya sudah pun di sini. Anda kehilangan saya ya. Sayur-sayuran segar terus dari kebun? Itu sahaja. Oh, bagusnya. Segalanya. Oh, Pancake dengan lobak merah dan zucchini. Menambah sedikit tepung dan beberapa biji telur. Sedikit golf. Sudah tentu. Ia perlu mencampurkan semuanya dengan bantuan pemukul. Kita hampir selesai. Adunan hijau, letakkan dalam kuali. Terbalikkan. Mike, awak mahu mencuba? Menjijikkan. Adakah awak di sana? Letakkan semuanya di atas pinggan. Dan sedikit krim masam. Sangat sedap. Sedikit hijau di atas. Apa pendapat Anda? Saya rasa kesian untuk yang kecil. Dah time hanya untuk angkat lempeng mini dari kuali dan masukkan semuanya ke dalam pinggan. Oh, jam strawberry. Luar biasa. Menuangnya ke dalam telinga pinggan. Saya Emily, seorang ayo, chef kami elit. sudah bersedia. Lebendik sudah siap. Terang dan menyelerakan. Oh, ia teruk. Biar saya ambil sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Mereka nampak hebat. Mari coba satu. Sedapnya. Dan apa ini? Anjing kita Chloe. Dan lempeng ini sungguh sedap sekali. Mike, ini memang sedap. Baiklah. Mari main lagi. Ambil ini. Kamu sakit kecil. Itu akan hebat. Saya akan lihat. Saya sudah ada yang cukup lakukan. Kita perlukan coklat mencairkannya dalam mangkok. Oh, sedap. Saya bercakap dengan lidah saya. Ni sekali Fairy Mater Kikat. Gawang beri sangat lazat dan penggoda kecil. Aking warga kiri first ribbing serta untuk menghias texture. Saya mengharukan Fanta daripada Fanta. Saya boleh lakukan ini dengan tangan saya untuk mencipta dan memecahkan benda. Hebat! Saya jadi berimajinasi. Saya akan buat muka masam. Wah,
sekali. Tahu apa yang saya nak buat? Oh, jangan risau. Dan beberapa lebah yang boleh dimakan. Wah, mereka sangat panjang. Yang ini menyala. Oh, lidah saya melekat. Aduh, Elsa, jangan buat gula-gula sejuk macam yang ini. Wah, lebah-lebah. Saya sangka mereka betul-betul sedapnya. Dan bagaimana rasa kek itu? Sekarang, masa untuk kek ini. Gula-gula kegemaran saya, KitKat dan Maltesers. Ia sangat lazat, Ana. Anda memang terbaik. Dan kemenangan adalah milik Anda. Tunggu, Anda akan memerlukan ini. Tugas pertama awak ialah melapis kek. Cepatlah, saya menunggu. Baguskah? Selamat tinggal. Baiklah, sayang. Semuanya jelas untuk chef. Selamat menjamu selera. Damai. Titik kaki. Ya cewek untuk karya agung kulinari baru saya. Saya akan mudah menyalut semua lapisan dengan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan goyangan yang sangat asli. Ia akan menjadi kek pelangi yang akan saya hias dengan Skittles krim yang lazat. Tunggu sekejap. Ini beg khas saya. Saya ada semua yang saya perlukan. Tolong, di mana kunci saya? Menarik. Baiklah. Ia benar-benar satu karya seni. Apabila saya memasak kek, saya rasa seperti seorang artis yang mencipta dunia baru. Pelangi hebat ini, kekurangan awan krim dan sepasang mata ceria. Voila! Kedai sedang beroperasi. Luar biasa, saya tahu. Dan saya akan membuat kek berbentuk hati sendiri dan menghiasnya dengan KitKat kerana bayi memang suka. Mari kita letakkannya di sekeliling perimeter, tetapi itu tidak mencukupi. Kita perlukan lebih banyak gula-gula untuk kegemaran manis saya. Kami akan kembali. Maltesers dan Skittles. Aku seorang bangsa. Matahari terbit. Nenek, Anda melakukannya dengan baik. Dan inilah karya agung saya. Ia tidak kelihatan baik. mati. Jangan risau, saya belum habis lagi. Untuk membuat teras yang menarik, saya perlukan film dan sebanyak mungkin lengan baju. Pertama sekali, saya akan cairkan coklat dengan pembakar super saya. Yahoo! Dan sekarang, saya akan tambah taburan biru. Ia akan kelihatan sangat cantik di atas kek saya. Adakah semua orang sudah bersedia? Izinkan saya memperkenalkan pemenang masa depan kepada perhatian Anda. Selamat. Oh, jangan lama. Besar bukanlah kemenangan. Oh, saya nak cuba kerja chef dulu. Saya suka. Saya tertanya-tanya adakah kek nenek sama sedap? Mari kita cuba. Wow, saya memang suka coklat.
Terima kasih, Nenek. Ini sungguh hebat. Oh, nampaknya ada sesuatu yang tidak kena dengan kek ini. Saya tidak suka rasanya. Dan pemenangnya adalah Nenek. Yang wanita boleh ludah tanpa berhenti. Hei, berkumpul! Kaya tahu kek yang paling sedap. Hebat! Saya bukan ng waring call. No, well, singer. Not with our professional. Yeah. Hired the time for cream. Dr. Curate akan berhati Leif cream day. Das cuisine. Dan satu lagi. Fra kita lihat sediakan sarapan sebot nyaman sederik si Rizori Kevin Kek hati untuk kekasih saya Margaret. Saya akan menghiasinya sedikit. Mari ambil KitKat dan sedikit krim. Senang saya reserve Svab reaksi dasar fundament sedikit jalan cheers Margaret akan skam. Saks saya akan penyuka saya akan terufurnya kek sepatutnya. Puteng separo. Likian kan tuwa kan di-rated yang lain. Potong bagian tengah. Dader kemudian balikan. Sekarang saya kemalkan kerja krim. Itu ke Winchester kayak Chris Waiting like sports blackie. Maya akan buat krim sekali. Saya buat awan yang cantik dan gebus selepas ini. Sempurna. Saya kapan samay waring chomels and mulut. Regular horsebuah karya agong yang sebenar. Kita tiada peluang. So it's in things can't struggle. And tomorrow it'll allow Gunung ini tidak langsung kelihatan seperti kek. Saya bukan... Sekarang jubah saya juga akan menjadi terang. Oklat berwarna. Mari kita tambah sedikit kilauan. Dan tambah lagi sebab perempuan suka kerlipan. Wah, itu sangat menarik. Sempurna. Oke, saya pasti akan menang. Wah, bukan ide yang buruk. Jumpa Kayak masih lagi, lebih kawan. baik. Wow, harap si Kenshiro terengah ni. Hide hire conferan doon. Hebat! Sedapnya. Saya akan cuakit niya seterusnya. Masih may jelas kalau pada sir. Sepura. Ya. Jadi skip beli apa ini? Kita akan coba. Rasanya tidak sedap. Tidak. Jadi, Kay dari kedai telah menang. Saya sudah beritahu awak saya akan menang. Andy, betulkan topi awak?